Hi, what's up guys? So, welcome back to my YouTube channel. So, pada korang yang tengok video ni aku nak review satu produk daripada TikTok Shop. Shopee pun boleh dapat. Ni adalah wireless mic K6 ataupun K9 macam tu lah. Kita aku akan letak kat title tu lah. Lepas tu, function untuk aku beli ni adalah sebenarnya untuk membaiki audio quality dekat video-video aku lah. Sebab sebelum ni kalau nak buat video macam kena dekat macam ni, baru dengar. So bila ada benda ni, maybe dia akan bantulah. So ini first microphone yang aku pernah beli sepanjang career ataupun sepanjang perjalanan aku buat video suka-suka ni kan. Walaupun tak pro mana, tapi aku rasa ni maybe boleh dapat membantu. So jom kita tengok dulu sekeliling kotak dia ada apa. So ini adalah wireless leveler microphone. So dia punya bentuk macam ni lah. Ada dua mic, satu receiver, and then dia adalah wireless. Dia wireless, korang boleh pakai untuk live show, vlog, interview, any kind of video, tak ada masalah. And then dekat belakang dia claim just plug and play je. Plug and play. So dia punya jarak boleh sampai 20 meter tanpa halangan. Means kalau korang daripada sini korang sampai ke sana 20 meter tanpa ada sebarang halangan macam dinding ke, maybe dia akan mengurangkan lagi lah jarak tu. So kalau setakat nak pakai 20 meter dekat kawasan-kawasan yang luas tu, memang insyaAllah tak ada masalah. Tapi kita akan try juga nanti. And then dia bagi korang audio yang lebih jelas, and then lebih sensitif lah. So bila korang bercakap tu, audio korang akan lebih jelas berbanding dengan menggunakan mic daripada kamera ataupun video phone korang sendiri. And then tu je. Yang aku ambil ni adalah Type C punya. So jom kita try. Kita buka 1, 2, 3. Kita slide ke atas dan tada. Inilah dia. Inilah mikrofonnya. Okay. So korang akan dapat dua mikrofon, and then satu receiver, and then satu charger kat dalam lah. So jom kita buka dulu bahagian charger dia. Bahagian charger, kita tengok dia bagi charger jenis apa. Okay, kita akan dapat, kalau korang beli korang akan dapat ni lah, Type A to Type C. So okay, this one is a must sekarang tau. Sebab kita phone Android ataupun iPhone semua dah pakai ni. So kalau korang nak pergi travel, korang nak pergi mana-mana, korang tak akan nak bawa banyak-banyak wire. Please, dia amat-amat messy korang tahu. Kalau kau bila ada Type C lah, Type A lah, Type B lah, macam-macam lah kan. So bila ada satu ni, satu wire korang boleh pakai untuk semua. Laptop, MacBook, phone, tablet, iPad. Satu ni je. And then kalau korang nak pinjam dengan kawan pun, confirm kebanyakan orang Malaysia akan ada benda ni. So good move. And then kita kembali kat sini pula. Apa lagi ada kat dalam ni? Lebih korang user manual. User manual yang actually membantu sebenarnya. Aku baca kat tadi. Tapi kadang-kadang benda ni kita jarang nak baca kan. And then benda yang dia highlight kat sini, kebanyakan yang korang guna macam Android phone, just cucuk je. Sebab dia dah ada function OTG dalam tu. So just guna je, tak ada masalah. And then dia ajar cara korang nak pakai lah. Kalau korang bela sangat tak tahu nak pakai macam mana kan. So kita simpan yang ni. And then kat dalam ni korang akan dapat satu mikrofon, and then dua mikrofon. See? Aku ingatkan depan ni dia ada tulis. Tak pastilah boleh check ke tak indikator kat depan ni. Nanti aku akan try test. Sebab dia macam screen. Tapi bila aku try on tadi, dia tak ada keluar apa-apa. And then dekat user manual pun tak ada tulis apa. Rasanya dia tak ada apa. Dia just macam tu je. And then tak tahulah boleh tengok percentage ke tak. Tapi aku akan try tengok lah. And then kita tengok sekeliling mikrofon dia. Dia ada macam cup, mic cup yang panggil ni. And then dia punya, korang boleh lekat kat baju macam ni. Macam tu. So korang tak payah pegang, korang lekat baju, korang cakap ya dah. Cuma yang ni korang kena bagi dia firm sikit lah, kena kat mulut kan. And then dekat bahagian tepi korang nampak ada tempat pengecasan USB Type C. And then ada power on, power off. Untuk on korang tekan lama-lama sekali. Untuk off korang tekan lama-lama sekali. Tu saja.
Kedua-duanya sama. Dua-duanya sama function. And then untuk yang the last one is dia punya receiver. Ini yang penting, jangan hilang. So receiver dia adalah type C. Sebab phone aku pakai type C. And then tempat ni pun type C. Dia kata kalau korang buat live kan, korang orang apa pakai benda ni, means bateri korang nak habis, bateri phone nak habis, apa-apa bateri lah. And then korang macam takkan nak cabut kan, kan cucuk dekat tempat charger tu kan. Korang just cucuk je charger korang kat sini. So dia akan dua function. Jadi mic, jadi tempat charge. So korang tak perlu nak tiba gelabah lah kan, nak kena cabut, nak charge datang ni pula. Tak payah, semuanya kat sini. And then dia tak payah on pun. Korang cucuk kat phone, dia automatic on, automatic connect. So jom kita try dekat video ni. Sepanjang aku cakap ni, aku tak ada pakai lagi yang ni. And then selepas daripada video ni, macam next ni lah, akan pakai yang ni lah. So jom kita try. Let's go. Okay, cara untuk korang pakai adalah yang ni, dia punya receiver ni, korang cucuk je dekat korang punya port tu, port telefon ke mana-mana lah. And then yang this one, cara untuk connect dia pula, korang nampak ni kan, button, ni ada button kat belakang. Korang tekan macam tu, tekan lama sikit sampai dia berubah warna hijau. Yang ni dia berkelip-kelip sebab ni aku tak cucuk lagi. Tapi once aku dah cucuk nanti auto connect, tak ada masalah. Memang fast gila dia cak. So jom kita try. Okay, so kita try. Ini adalah ujian suara menggunakan mikrofon K9 kalau tak silap. Macam okey tak ujian suara? Test 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Test. Yang aku perasan mic ni dia korang macam kalau korang jauh sangat maybe dia tak apa dengar sangat. Tapi kalau korang dekat macam ni, dia memang jelas. Memang dia bagi satu improvise lah untuk video korang. Test 1 2 3. Ni second mic. Ni second mic. Hello. Test 1 2. Korang boleh pakai dua. So ini korang boleh bagi dekat maybe kalau korang buat vlog dengan 2 orang, 3 orang, 2 orang lah. Seorang boleh pegang sini, korang boleh pegang, seorang lagi boleh pegang. So tak jadi masalah. Tak payah nak berebut mic. And so ada 2 okey lah. And then tak pasti berapa lama dia boleh tahan. Nanti aku akan buat next review dia punya lebih praktikal, function dia macam mana. Ini just a quick review lah orang panggil. So apa pendapat korang? Aku beli ni dengan harga RM15 sekali shipping apa semua. Bawah daripada tu lah. Daripada shop. Kalau korang nak, nanti aku akan letakkan link dekat bahagian bawah. And then macam biasa kan, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Dan jangan lupa komen video apa lagi korang nak aku buat. So, Assalamualaikum. Bye-bye.